Bismillahirrahmanirrahim. Fitnah kubur di antara perkara yang berkait dengan beriman kepada hari akhirat ialah beriman kepada perkara yang berlaku di alam barzakh selepas mati, yang diberitahu dalam Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah fitnah kubur, ujian di dalam kubur. Apabila tibanya ajal, maka seseorang itu berada di alam barzakh, di mana kubur menjadi tempat persinggahan. Lalu ia menghadapi ujian. Setelah menghadapi ujian, adanya jalan yang baik dan jalan buruk. Firman Allah Ta'ala, "Thumma as-sabila yassara, thumma am'atahu fa'akhbara." Surah Abasa ayat 20 hingga 21. Artinya, kemudian dia, yakni Allah, memudahkan jalannya, yakni jalan di dunia. Kemudian dia mematikannya dan memasuknya ke dalam kubur. Allah Ta'ala jadikan manusia mengalami kehidupan dunia, dimudahkan kepadanya dengan nikmat tubuh badan, akal fikiran, panca indera, rezeki yang melimpah ruah, berpijak di atas muka bumi, bernaung di bumi Allah, diutuskan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, supaya manusia menjalankan 3 tugas di atas muka bumi. Yang pertama, beribadat kepada Allah. Yang kedua, berkhilafah, memakmurkan bumi dengan syariat Allah. Yang ketiga, menunaikan amanah. Amanah melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang mempunyai kemampuan tak boleh duduk berbaring, tak boleh berbaring sembahyang dengan isyarat, dengan akal yang diberi oleh Allah Ta'ala. Boleh sembahyang di rumah, di atas tanah, di masjid, di atas kenderaan. Semua boleh sembahyang. Kenderaan laut, kenderaan darat, kenderaan udara. Dia beri kemudahan oleh Allah Ta'ala. Ibadat haji, mereka yang mampu saja. Yang tak mampu, tak diwajibkan kepadanya. Zakat, mereka yang mampu. Begitulah dengan tugas-tugas yang lain. Bergaul dengan keluarga, hidup bermasyarakat, cari makan, cari rezeki, ada halal dan ada haram. Pakaian, makanan, minuman, kenderaan, tempat tinggal, ada halal, ada haram. Semuanya dimudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah yang benar daripada Tuhan. Tuhan telah menyatakan yang benar melalui rasul-rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang nak beriman, sila, boleh. Siapa yang nak tak tambah beriman, nak lawan, silakan. Tapi ingat, lepas pada itu Allah Ta'ala matikan dan masuk di alam barzakh. Barzakh dengan makna sempadan, bersama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruk apa yang mereka sangkakan itu. Jangan ingat, mereka yang buat jahat di atas dunia, lawan Tuhan di atas dunia, buat zalim di atas dunia, bila mati sama. Jangan ingat sama, tak sama. Ayat tersebut menyatakan tiada persamaan selepas mati di antara orang yang beriman, beramal soleh, dengan orang-orang yang menceburkan dirinya dengan pegangan sesat dan kerja-kerja jahat di dunia.
Orang yang beriman dan beramal soleh diberi nikmat. Adapun orang yang melakukan sebaliknya diazab. Mereka yang beriman mengerjakan amal yang soleh dapat nikmat di alam barzakh. Mereka yang derhaka lawan Tuhan seksa di alam akhirat, di alam barzakh, alam kubur. Firman Allah Ta'ala menceritakan ahli Fir'aun, pembesar-pembesar Fir'aun. An-naru yu'radun 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma yaqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Surah Ghafir ayat 46. Artinya, api neraka dibentangkan ke atas mereka di pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaum-kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Fir'aun ialah gelaran pada Raja Mesir. Tiap-tiap orang Raja Mesir ni bila mati ditanam di dalam piramid. Piramid ni ialah istana bagi Raja Mesir yang mati. Satu piramid untuk seorang Fir'aun. Satu piramid. Yang besarnya macam bukit, satu piramid ni. Dibina daripada batu-batu, tiap-tiap satu besar lori. Batu-batu besar lori. Alat zaman dulu ada dah untuk akak batu-batu yang besar ni. Besar lori pun ada, besar kereta pun ada. Batu-batu yang dipahat dengan pahat yang licin, diatur, disusun untuk menjadi kubur Fir'aun. Tiruh muncul di atas. Ada tangga masuk dalam. Dalam tu ada 2 bilik. Satu bilik untuk bangkai Fir'aun yang diawetkan. Dia letakkan bahan-bahan yang tidak hancur, tak menghancurkan tubuh dia. Dia letak obatnya. Kemudian satu bilik lagi dia letakkan barang-barang kesukaan dia. Kuda dia, harta dia, makanan dia, minuman dia, ikannya, apa yang dia suka masa dia hidup, letakkan di situ. Dia awet juga satu bilik yang lain. Itu hanyalah perkara dunia. Alam barzakh tak sama dengan alam dunia, kita kena sedar. Walaupun dia letakkan dalam kubur yang dihiasi dengan kota yang teguh, tempat yang molek, tapi mati alamnya lain, tak sama. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita contoh kematian daripada tidur kita. Seorang yang duduk dalam istana yang indah, tempat tidur yang sedap, lembek yang lembut, sedap tidurnya, mimpinya kejar dirima, tak boleh nak lari pula, seksanya. Walaupun tidur dalam istana, dikawal oleh polis, dikawal oleh keliling penjaga-penjaga yang teguh, mimpi yang kejar di menatang buah, tak boleh nak lari pula, seksanya. Tidur atas kaki 5, atas kaki 5 atas batu itu, dok sedaknya. Mimpi duduk dalam istana pula, makan nasi biryani pula, nasi mandi makan, mimpi. Wah, sedaknya, nikmatnya walaupun mimpi. Ini contoh alam barzakh yang Tuhan tunjuk, yang kita kena sedar. Nabi menyampaikan ucapan kepada keluarga dia, wahai anak beranakku, wahai keluargaku, walaupun aku ni anak beranakmu, aku tak boleh nak tolongmu. Kamu akan dimatikan sebagaimana kamu tidur. Kamu akan dibangkitkan semula sebagaimana kamu bangun daripada tidur, bangkit semula. Nabi beritahu kepada anak beranak dia, mu kena beriman kepada aku, kena ikut aku. Kalau mudah ikut aku, tak jadi apa. Bila mu mati, aku tak boleh nak tolongmu. Bila masuk hari kiamat, aku tak boleh nak tolongmu. Ayat ini juga menyatakan dan menyatakan seksa, menyatakan dan tu kena buat, tak ada dannya. Menyatakan seksa di dalam kubur sebelum hari kiamat. Di samping itu banyak hadis yang menyatakan adanya fitnah kubur. Lepas tu kita baca hadis pula minggu depan. Wallahu a'lam.